Suluk tu adalah satu lubang yang digali dari kawasan kubur. Dia 7 kaki, lebar 7 kaki, ugut 7 kaki, ada 7 anak tangga turun bawah tu. Lepas tu ada satu liang lahat dalam tu. Ini adalah suluk dan ini adalah gerabuk kereta api. Yang mana masa nak buat suluk dulu, ada kereta api terbalik, masa dia gali lubang tu, ada kereta api terbalik, anak murid dia ramai, dia angkat, lagi letak sini. Letak untuk jadikan replika satu rumah lah. Suluk ni adalah salah satu tempat yang Tok Saliha guna untuk tapa lah. Dia buat suluk ni sebabnya bila dia ngajar kitab tu, dia anak murid tu terlampau ramai kan. Bila anak murid tu terlampau ramai, takut timbul riak dalam hati tu, maka dia buatlah suluk. Mana suluk ni dibuat lebih kurang dalam tahun 1921 lah. Kalau kira ni kat 100 tahun lebih. Jadi suluk ni adalah satu lubang yang digali dari kawasan kubur. Dalam dia 7 kaki, lebar 7 kaki, tinggi ugut 7 kaki, ada 7 anak tangga turun bawah tu. Lepas tu ada satu liang lahat dalam tu. Jadi suluk ni memang salah satu daripada sejarah-sejarah peninggalan Islam lah yang masih dilawati oleh orang ramai sehingga hari inilah. Hampir setiap hari lah ada orang mari. Nama Tok Saliha sebenar dia Haji Abdul Rahman bin Osman bin Muhammad Amin. Dia lahir tahun 1871, dia meninggal tahun 1935. Sebelum perang Jepun lagi dia meninggal. Zaman kegemilangan dia zaman itulah, zaman akhir abad 19. Lebih kurang gitulah. Jadi masa zaman kegemilangan dia lah, memang ramai lah hok marinya. Serata pelusuk Nusantara lah. Sampai ke Jawa, Riau, Aceh, Kalimantan, Borneo, Thailand, Laos, Kemboja, semua sampai sini. Semua melalui jalan sungai. Kebanyakan jalan sungai lah. Sebab ke Pondok Saliha pun dia berada di tepi sungai.